Seorang lagi pindang gusti yang sangat teknikal, sangat hebat, tetapi tak pernah berpeluang untuk menjadi juara tertinggi, iaitu William Regal ataupun Lord Steven Regal ketika di WCW. Ini juga saya rasa lebih kurang cerita macam Dean Malenko tadi lah. Ada gaya, ada kehebatan, tapi mungkin dari segi karisma untuk bergelar juara tertinggi ni. Yelah, kita tahu juara tertinggi di WWE ni, orang kata nak carry the company, jadi the face of the company. Tak kira lah dia watak jahat kata watak baik. Tapi mungkin dari segi nilai komersial itu kurang sedikit untuk William Regal ini. Jadi beliau hanya tersekat di kejuaraan antara benua lah. Tapi apa pun, satu cerita yang nak saya kongsikan di sini, ketika di WCW, sewaktu Goldberg dalam storyline streaknya itu kan, rekod tanpa kalahnya itu, pernah sekali bergusti dengan William Regal. Dan oleh kerana Goldberg ini merupakan seorang yang baru, masih lagi hijau dalam pentas gusti, maka perlawanan tersebut yang sepatutnya jadi squash match, perlawanan yang singkat, Goldberg dengan mudah menumbangkan lawannya, tapi dengan William Regal ini dia tak dapat makan. Dan Regal cuba sebenarnya hampir-hampir nak merosakkan storyline streak itu. Tapi nasib baik dia fikir secara profesional, dia rela dikalahkan jugalah. Tapi Goldberg agak struggle sebenarnya untuk nak menam ataupun nak menumbangkan William Regal. Nak menunjukkan William Regal ni bukan biasa-biasa. Dia ada dia punya kehebatannya tersendiri. Tapi itulah, kesian beliau tak berjaya. Tapi apapun, legasi yang ditinggalkan William Regal itu tetap dikenang dan juga diingati sehingga hari inilah sebagai salah seorang bintang teknikal yang paling hebat dalam sejarah profesional wrestling.